Binatang ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Masya Allah, disebut dalam Quran. Apabila telah sampai masanya, kata Allah dalam Al-Quran, akhrajna, kami akan keluarkan, lahum, kepada manusia seluruhnya, dabbatan minal ard, seekor binatang berkaki empat daripada tanah, daripada bumi. Tukallimuhum, antara sifat binatang itu ialah dia boleh berkata-kata dan dia akan bercakap dengan manusia kesemuanya. Apabila binatang itu keluar, dalam hadis lain Nabi sebut binatang ini akan keluar seiring dengan matahari terbit di sebelah barat. Sama ada sebelum matahari terbit ataupun sejurus matahari terbit, binatang itu pun keluar. Maksudnya tuan-tuan, bila matahari keluar, semua manusia beriman, tetapi iman mereka sudah lagi tidak berfungsi, kecuali orang yang memang sedang bertaubat, yang memang meneruskan kehidupan sebagai seorang Muslim, itu teruskan kehidupan macam biasa. Yang sudah bertaubat sebelum matahari itu diterima oleh Allah. Selesai matahari terbit, keesokan paginya dia terbit daripada sebelah timur, ketika itu binatang ini akan keluar. Tukallimuhum, kata Allah, binatang ini akan berkata kepada manusia, hei manusia, bila dia datang pada kita, al-ana tusalli, baru sekarang kamu nak solat, sedangkan selama ini sudah pun diceritakan kepada kamu. Itu antara ucapan binatang ini. Kalau orang yang baru nak menutup aurat, dia pergi, dia kata, hei manusia, baru sekarang kamu menutup aurat, sudah terlambat. Apabila binatang ini sampai kepada setiap manusia, tuan-tuan, kalau kita berada pada zaman itu, wal'iyadzubillah, tuan-tuan jangan minta lah untuk melihat tanda-tanda besar ini. Jangan ada siapa pun yang minta lah. Tanda-tanda besar ni musibah ke semuanya. Semuanya bahaya. Tapi seandainya Allah takdirkan kita untuk melihat, maka ini persiapan kita. Ini persiapan kita. Apabila binatang ini dia keluar daripada perut bumi, dia berkaki empat, dia akan datang dan berjumpa dengan setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dia buat? Kata Rasulullah, binatang ini akan sampai, dia akan pergi. Contohnya dia pergi ke seorang, kemudian dia akan mengeluarkan salah satu daripada dua alat yang dia bawa. Sama ada tongkat Nabi Musa AS ataupun cincin Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih, ini saya sebut. Binatang ni dia pergi, dia bawa tongkat ataupun cincin. Apabila dia sampai kepada orang tu, dia pun tegur kesalahan orang tu, kamu sekian-sekian dan sebagainya, dia bercakap. Dia akan keluarkan salah satu daripada dua alat ini, kata Rasulullah. Seandainya yang dikeluarkan itu adalah cincin Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ada cincin, dan cincin itu akan diberikan kepada binatang itu oleh Allah SWT. Apabila dia letakkan cincin itu pada badan kita, maka ketika itu muka kita akan menjadi kehitaman. Bermula daripada saat itu, kata Rasulullah, panggilan orang ramai kepada kita bukan lagi nama kita. Orang di taman kita, kawan-kawan kita di tempat kerja, jiran-jiran kita, saudara mara kita akan mula memanggil kita pada ketika itu, hei kafir. Itu nama baru kita, hei kafir. Dan seandainya yang dikeluarkan oleh binatang dabbah ini adalah tongkat Nabi Musa, lalu diletakkan pada badan kita, maka ketika itu orang ramai akan mula memanggil kita dengan panggilan, hai mukmin, wahai mukmin. Ada dua nama sahaja satu hari nanti. Tinggal dua nama sahaja. Di mana pun kita pergi, kita isi minyak, kita serahkan duit di kaunter, maka orang di kaunter tu tanya, pakcik kafir nak letak minyak berapa ringgit? Dia panggil kita kafir. Dia tak ada nama pakcik kafir nak minyak berapa ringgit? 40 adik kafir. Kita pun panggil dia balik adik kafir juga. Semua sama-sama kafir. Wallahu a'lam. Nabi buat contoh
bahwasanya panggilan ketika itu kafir dan mukmin. Nabi kata, apabila rakan kamu lalu, kamu sedang berada di satu kelompok, kamu akan panggil dia, hai mukmin, datang singgah untuk makan, tidak lagi nama. Apabila rakan lain lalu, kita akan panggil, hai kafir, datang makan bersama kami. Itu panggilannya. Allahu Akbar. Waktu tu tuan-tuan, tak boleh berlakon dah. Tak boleh berlakon dah. Hari ni semua orang berlakon. Hari ini semua orang berlindung di sebalik nama Islam, sedangkan dalam hatinya penuh kedengkian dengan Islam. Wal'ayazubillah. Hari ini ramai orang namanya Islam, akan tapi dia sendiri tak selesa dengan agama Islam yang dianuti. Wal'ayazubillah. Pada ketika itu tak ada siapa boleh berlakon dah. Tak ada siapa boleh berlakon. Maka binatang ini tuan-tuan, dia tak bunuh orang, dia tidak mencederakan orang, dia hanya pergi, sama ada dia keluarkan tongkat ataupun cincin, itu je. Selesai dia labelkan kita, dia pun pergi ke orang lain pula. Semua orang akan diziarahi oleh binatang ini, semua orang. Selesai semua orang dilabelkan Islam ataupun kafir, maka dia pun pergi dan selesai urusannya.